Okey kelas, sebelum kita memulakan pembelajaran kita hari ini, Ustaz nak nyanyi. Ustaz nak cerita apa ni, nak playkan satu video berkenaan dengan pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak tak? Nampak tak? Bagaimana? Nampak tak? Ya Allah. Sudah siap mendengar cerita hari ini? Oke anak-anak, hari ini ayah akan menceritakan kisah tentang Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala Sama Allah telah menciptakan manusia yang bernama Nabi Adam alaihi salam yang akan diutus untuk menghuni bumi dan merawatnya. Allah memerintahkan para malaikat dan jin untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Namun, jin menolaknya. Dia berpikir dia lebih dari Nabi Adam alaihi salam karena terbuat dari api. Sedangkan Nabi Adam alaihi salam hanya terbuat dari tanah kering dan berwarna hitam yang berbeda. Karena pembangkangan jin tersebut, Allah mengusirnya dari surga dan menyatakan dia sebagai penghuni dengan nama Iblis. Iblis pun bersedia menerimanya dengan syarat mereka kekal abadi hingga hari kiamat dan berjanji akan terus membujuk Nabi Adam alaihi salam beserta anak cucunya agar selalu melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga akan menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan Nabi Adam alaihi salam nama-nama benda yang berada di alam semesta dengan tujuan untuk menghilangkan anggapan rendah mereka terhadap Nabi Adam alaihi salam serta meyakinkan mereka akan kebenaran hikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menciptakan seorang manusia lagi yang diberi nama Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam sebagai pendamping beliau ketika berada di syurga. Nabi Adam alaihi salam dan Hawa diizinkan menikmati semua kelezatan di surga, memakan dan meminum apa saja kecuali buah khuldi. Mengetahui hal tersebut dengan segala cara, Iblis pun membujuk Nabi Adam alaihi salam dan Hawa untuk melakukan hal yang dilarang Allah tersebut, hingga akhirnya mereka tergoda dan memakan buah khuldi tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun marah dan menyuruh Nabi Adam alaihi salam dan Hawa untuk turun ke bumi dan menatap istana. Begitulah awal mula kehidupan di muka bumi. Dari Nabi Adam alaihi salam dan Hawa lahirlah anak dan cucunya. Lalu jumlah manusia semakin bertambah hingga saat ini. Ayo. Gajah. Okey, pelajar, kita nak cuba teka, kita nak masuk topik apa? Nabi dan Rasul. Rasul ni main. Okey, pelajar. Hari ini Ustaz nak masuk bab Rasul. Pelajar, kenapa Rasul ni penting? Siapa tahu? Penyampai kan wahyu kepada umat pada ketika itulah. Pada ketika, contoh macam kalau Nabi Adam waktu zaman dia, tapi tujuannya satu, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi syariat berbeza, betul. Ada yang contoh macam Nabi Musa, dia berpuasa lama tempoh dia. Kan? Kalau macam kita sekejap. Tapi kalau zaman Rasul terdahulu, kalau kita buat salah, immediately kita kena hukum, kan? Tahu tak? Contoh macam kita zaman Nabi Muhammad, kita ditangguhkan sehingga ke hari kiamat kelak. Okey, kita akan masuk dalam topik beriman kepada Rasul. Okey, kita pergi maksud beriman kepada Rasul. Yakni meyakini bahawa Allah mengutuskan para nabi dan rasul kepada umat manusia dan meyakini pengutusan 25 rasul yang disebutkan dalam Quran secara khusus. Maknanya ada lagi ke rasul? Maksudnya yang kita tahu 25. Rasul-rasul yang lain ada lagi kan, cuma kita tak tahu, betul. Bahkan nabi lagi banyak, betul. Tapi cuma kita tak tahu. Okey, pengertian nabi dan rasul. Nabi adalah seorang lelaki yang dipilih oleh Allah dan dikurniakan wahyu kepadanya, tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Itu nabi. Maksudnya dia sendirilah beribadat apa semua. Kalau rasul lain pula. Rasul ni seorang lelaki yang dipilih
oleh Allah dan diturunkan wahyu kepadanya serta diperintah untuk menyampaikan kepada umat. Maksudnya macam Rasulullah sendirilah menyampaikan dakwah-dakwah, menyeru orang ramai supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara sifat dia, sifat wajib, siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. Okay, apakah hikmah dia? Hikmah manusia lebih mudah beriman kepada Rasul apabila dapat membuktikan kerasulan dan dengan mukjizat. Contoh macam mukjizat Nabi Musa, terbelah laut. Kan? Mukjizat Nabi SAW, terbelahnya bulan. Kan? Ya ke macam tu ke? Kan dia tunjukkan Syarat. Dan Rasul dapat menunjukkan contoh ikutan yang sempurna kerana Rasul lebih mengetahui keperluan manusia. Manusia tidak boleh menolak dengan alasan di luar kemampuan mereka. Okay, seterusnya menjadikan ujian kepada manusia sama ada mengakui kebenaran Rasul yang diutuskan kepada mereka atau mendustakannya. Dan sekali menunjukkan kemuliaan manusia yang dipilih menjadi khalifah di bumi berbanding dengan makhluk lain. Maknanya kita nak dibandingkan kita dengan iblis, kita lagi mulia, betul? Kalau kat bumi lah. Ni maksud ulul azmi. Apa maksud ulul azmi? Ulul azmi adalah Rasul yang mempunyai kecekalan dan ketabahan hati untuk menghadapi ujian dakwah. Contohnya macam Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun dan malam, tetapi hanya sebahagian kecil je yang umatnya beriman. Kebanyakan ni kufur, termasuklah isteri dan anak dia. Padahal kita ada anak kan, kita ada isteri kan, penat-penat tu lah. Tapi berapa je yang beriman? Berapa je? 950 tahun. Nampak umur tu. Tapi yang beriman sikit je. Berapa gerak je? 80 orang. Tak sampai 1. Ni Nabi Ibrahim, contoh Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sendiri. Okey. Kesan, apakah kesan beriman kepada Rasul? Kesan dia adalah kita akan bersyukur kepada Allah kerana mengutuskan Rasul untuk membimbing manusia ke arah kebenaran, mencintai dan memuliakan Rasul yang membawa rahmat kepada Allah dan menyampaikan dengan penuh kesabaran, mencontohi Rasulullah dalam semua aspek kehidupan dan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat kerana mematuhi ajaran Rasulullah. Ini adalah kesan-kesan apabila kita beriman kepada Rasul. Boleh tak Ustaz nak bagi masa 20 minit untuk baca baca tentang Sirah 25 Rasul. Dan Ustaz nak kamu create satu soalan. Boleh? Setiap seorang satu soalan, dan satu soalan tu akan ditujukan kepada pihak lawan. Okey, macam ni. Laki, Ustaz nak buat laki lawan dengan perempuan. Boleh tak? Boleh tak? Tak cukup tak apa. Tak cukup dia berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 2, 4, 6, 7 7 orang. Tak apa. Kalau macam tu 7 je soalan. Boleh? Hati-hati bukan rap. Boleh 7 soalan kan perempuan kan, 7 soalan lawan 7 soalan lelaki macam tu. Nanti Ustaz akan tik kat depan. Kalau pelajar boleh jawab, Ustaz akan bagi markah 2 markah. Soalan dia buat sendiri. Contoh kita baca 25 Rasul tu kan, kita cari soalan apa nak ditujukan kepada pihak lawan. Macam tu boleh? Kita lawan macam tu. Nak duduk belakangan ke nak belakang depan belakang? Depan belakang. Okay, lelaki kena pusing belakang, boleh? Ayah lelaki pusing belakang. Yalah nak lawan. Battle. Okey, boleh berbincang. Saya nak kamu buat kerjasama dalam kumpulan, boleh? Okey, perlawanan akan dimulai sekarang selama 20 minit. Tutup buku. Pelajar, tutup buku. Okey. Tutup buku. Okey. Lelaki semua menghadap belakang. Sini, cup. Okey, kita bagi soalan kat lelaki dulu boleh? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki dulu. Boleh maksudnya lelaki bagi soalan kat perempuan dulu. Boleh. Okey. 1 2 action. Sekarang. Itu belakang okey. Seorang lelaki nak okey macam mana? Siapa? Ais. Kalau sampai dah.
Kita dengar dulu. Nabi Muhammad ialah khatamun nubuwah. Selepas baginda tiada lagi nabi lain. Selepas baginda tiada lagi nabi lain, kan? Keadaan ini menyebabkan umat Islam ini kurang berasa cinta dan sayang kepadanya. Panjangnya. Jadi Kau tengah baca. Hah? Nabi Musa? sebagai pemimpin Maryam ya? Nabi Musa, tak lupa lah. Okey. Nabi Muhammad ialah khatamun nubuwah. Soalannya sebagai uji Tak. Nabi Musa, ibu dia sebagai pemimpin langkah-langkah yang Aisyah. ambil untuk kembali merasakan cinta akan Nabi. Moses in Islam, mother Aisyah. Maryam tu bukan ke? Sekejap. Ya. Sekejap, Maryam. Ya ke? Itu Nabi Isa. Maryam Isa. Dia nak jawab. Okey. Dah 3 minit. Hah? Sekejap, dia jawab. Pembantu. Okey, pembantu. Siapa yang boleh bantu? Habis. Habis lah. Sekejap, saya lupa nak cerita masa. Dia kalau pembantunya bawa 15 saat je. Okey. Okey, satu markah aja. Okey, maaf, sorry. Okey, perempuan pula. Ustazah, 2 minit boleh ke Ustazah? 2 minit jawab. Kita dapat berjalan ni. Jawab. Oh, 30 saat. Oh. Okey, dengar. Kepada 30 saat je jawab. Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah dengan kehilangan harta, kematian anak dan kaki yang namun berkat bersabar baginda untuk menyembuhkan penyakitnya. Berdasarkan kenyataan di atas, bagaimanakah anda mensalami kesabaran baginda? Macam mana buat yang Ayub tu? Kita nak macam Ayub. Surah Al-Kahfi soalan dia yang besar lah. Buka tu. Soalan ni kepada siapa? Saya akan berikhtiar dan berdoa kepada Allah dan tawakal. Okey. Sebab tadi okey, macam ni. Kalau 2 jawapan yang apa ni? Yang dituju tu, kalau dia dapat jawab dapat 2. Kalau pembantu dia jawab dapat 1. Okey, sebab tu Ustaz nak tuju. Kita tuju ke siapa? Awak tuju ke dia. Okey, perempuan pula tuju kat lelaki. Kat lelaki dah tadi. Lelaki tanya? Okey, tanya. Lelaki. Silap. Okey, saya Belum masa Nabi Nak tuju ke siapa? Yunus ditendang oleh ikannya, doa apa yang dibaca?
Rabbana zalamna. Doa ke tadi? Rabbana zalamna kan? Alah. Dapat jawab tak? Tak dapat. Okey. Pembantu? 15 saat tak ada? Tak. Tak ada. Okey, apa jawapan dia? Siapa jawapan dia? Allah itu subhanahu. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Okey. Okey, perempuan pula tuju kat lelaki. Tadi soal ajar kan. Begitu soal gini pun tak lagi bad. Allahumma ya betul lah. Okey, tuju kat siapa? Tuju kat dedek tu ha. Tuju kat dedek. Ha. Okey, Fikrul. Okey. Senang je. Hilang. Sebagai bintang pandai kebenaran. Isu Fikrul. Pangai. Coba Fikrul. 30 saat dari sekarang. Nampaknya lelaki mendahului. Okey. Tanya balik. Kita boleh tanya. Nabi Ibrahim diuji dengan dimintakan untuk membeli anak sendiri. Okey. Sebagai seorang pelajar, Oi, kebat tu ni. menandani ketekanan dan ketabahan Nabi Ibrahim. Bagaimana anda menilai ketekanan dan ketabahan Nabi Ibrahim? Aku nak ada ni. Okey, 30 saat dari sekarang. 10, 9, 8, 5, 7, 8, 9. Bila dulu. Okey, dia nak jawab. Okey, nak jawab. Belum. Okey. Dia nak jawab. Dia nak jawab tu. Oh. Okey, silat. Kepada Allah. Ketawakal. Mana yang tabah? Macam mana? Macam tak kena lah. Bantu yang pun terima kasih. Okey, pembantu. Pembantu. 1, 2, 3, 4, 5. Mana yang tabah? Bukan je lah. Wah, kosong je lah. 1. bagi tak bagi. Okeylah, ustaz fikir-fikir. Okeylah ustaz bagi markah. Okey, kita dapatlah. Boleh tak jawapan tadi boleh separuh markah? Okey, boleh. Okey pelajar. Okey. Sama pula. Laki pula kau perempuan pula tanya laki. Oh, laki ni advance sangat. Bagi kebat terus. Kebat lagi mudah. Kita berfikir je. Betul. Fakta. Betul. Tapi fikir pun kena tu juga. Kebat pun kena. Kalau tu. Pasal ada. Terletaknya.
Beli je. Ha? Beli je. Tanya pasal Nabi? Nama tempat. Nama tempat. Ada dalam tu ada kan? Tanya negeri Sadu. Tak nama. Sadu. Oh, dia kat tahu. Memang dah tahu. Bantuan. Okey, laki satu. Dah bagaimana dah Negara Tatung tu dia mati kat negara Jordan yang berkebawaan dengan laut. Dua ya? Makan tambahan? Tak payah sebab tak payah. Okey. Okey, soalan lelaki bagi pula. Boleh. Kenapa kau tanya? Kau ada demo? Mia. Apa juga nama Nabi Yaakob dalam bahasa Ibrani dan maksudnya? Boleh itu bantuan. Tak boleh. Okey, perlukan bantuan ke? Tak boleh. Aku nak tanya Israel yang memaksa hamba Allah. Betul hamba Allah Israel. Israel memang hamba Allah. Apa tak boleh. Dia bagi dua. Okey. Dia betul kejut. Laki perempuan. Okey, perempuan pula. Cepat. Apa kita bagi je. Benar. Dia. Lima soalan. 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Rehat kan? Ya. 1, 2, 3. Okey, boleh. Cepat masa kita nak rehat. Kita bagi 5 je lah, 5. 5 perlawanan. Okey, tujuh. Rezeki. Okey, rezeki. Apakah Nabi yang pertama baginda di dalam Al-Quran? Okey tak? Apakah nama Nabi yang bersama dengan Nabi di dalam Al-Quran? Oh. Ada 3 Nabi. Apa yang kita gigi? Yang kita baca Ada yang Nabi. Okey. Okey, last perlawanan. Last round. Semua Nabi dan Rasul dijaga oleh Allah SWT daripada melakukan kesalahan dan dosa. Jadi, jelaskan kepentingan semua Nabi dan Rasul bersifat maksum. Maksum tu dia tak ada terhindar daripada dosa lah. Daripada kesalahan. Tak ada dosa. Tak buat dosa. Lupa tuju. Dah lah. Dah kena. Habis tuju aku dah risau. Aisyah. Baju hati je dia ni. Okey. Kepentingan semua Nabi dan Rasul bersifat maksum. Jelaskan kepentingan semua dan Rasul bersifat maksum. Semua Nabi dan Rasul bersifat maksum. 9, 10, 11, berapa? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dia macam tolong tu kan.
apa? Satu markah kan? Nah, okey, tak apa. Kami bantu kami Tak apa, minta je bantuan. Memang kena ada bantuan. Okey. Jawab. Untuk jaga Nabi dengan Rasul. balik maksud Tak boleh lah. Okey, apa tadi jawapan dia? kepentingan Nabi sifat Kepentingan apa penting dia? Nabi Jawapan dia? supaya Nabi tak melakukan dosa macam-macam Tak kena lah. ekstrim balik katanya menjaga menjaga image lah betul menjadi suri teladan tak kalau Nabi supaya Nabi jadi teladan kalau Nabi buat dosa tak ikut betul oh dah kalau Nabi jadi Okey lah, Ustaz minta. Jawapan tu macam tak kena. Tapi Ustaz baik hati. saya baik Ustaz Okey, last. Saya minta maaf, saya terpaksa. Okey, last. Last perempuan. Perempuan lah tanya. Perempuan tanya last. Tiga bilang Bagi yang susah sikit kat lelaki biar dia tak kosong pula. Tak masalah, kita rasa tak rasa Nabi dah penuh rasa boleh je. Ha? soalan pasal Nabi. Nabi Nabi je. Nabi. Nabi kau nak bunyi Okey, cepat last. Hai. Orang makan. Saya makan. Iman. Ini tu dia tanya ada Nabi tu pagi nyapu ke Kami kian Nabi tu. oh Betul. dengar anak kami tu sabarlah ada banyak mimpi question Cepat. Ada Rasul dilantik dalam kalangan manusia. Hal ini menyebabkan ramai dalam kalangan bahagian manusia yang tidak mempercayai kerasulan mereka. Golongan ini mendakwa bahawa mereka akan lebih mudah menerima seorang rasul yang dilantik daripada kalangan manusia. So, soalannya, mengapakah hal itu terjadi? Alah, dah habis. Golongan yang macam tak percaya kan. Okey, Rasulullah. Rasul mereka tu orang berdakwa bahawa mereka akan lebih menerima orang Rasul yang dilantik daripada malaikat. Maksudnya tidak saya rasa Tak malaikat ya?
Bantu. Bantu kan. Sebaiknya manusia yang fikir malaikat lebih sesuai jadi Nabi. Sebabkan mereka percaya malaikat ni lebih bagus daripada manusia. Sedangkan Allah sebut manusia ni adalah makhluk yang paling sempurna. Bukannya ciptaannya yang paling sempurna. Jadi orang yang anggap malaikat tu lebih sesuai jadikan Nabi Rasul, diorang tak baca Quran. Boleh tak? Boleh lah. Kurang lah iman kan. Kurang memahami agama. Tidak mendalami ilmu agama. Kan nak Allah kata manusia ni sebenarnya manusia. Itu buatlah jadikan Nabi dia datang buat. Okey. So, boleh terima. Sebabkan masalah tak boleh satu. So, Beda kata. kemenangan berpihak kepada lelaki belajar. Cuba escape lelaki. Jom kita kemenangan. Kemenangan berpihak kepada lelaki. Saya minta maaf pelajar perempuan. Tak apa belajar. Ustaz apa lagi kan disebabkan Ada apa lagi? okey, semua di tempat masing-masing kita nak rehat. Okey, jap pelajar duduk. Kita buat rumusan jap. Duduk. Kejap Okay, semua kumpulan dah buat persembahan. Bukan persembahan, apa? Ustaz kalau blend juga Ustaz. Cakap blend angkat depan mana blend juga sekarang ni. Okay, semua dah buat yang terbaik. Semua Ustaz tengok perempuan bertunggu lumus untuk menjayakan perlawanan ini. Battle of the Brain orang panggil. Tapi disebabkan oleh lelaki yang lebih ramai menguatkan lagi mereka sebagai seorang khalifah di muka bumi. Tapi tak mengapa, perempuan still ada ada tugasnya yang tertentu. Okey, Rasul ni kita kena beriman. Sebab apa? Sebab dalam rukun iman kita kena beriman kepada Rasul. Okey, siapa nak bagi rumusan 1, 2 kesimpulannya? Ada nak bagi tahu? Ada nak? Saya nak bagi apa ini Alah, ampau dah habis dah pula. Saya dah habis ampau. Okey, macam ni. Oh, Syami dapat ampau ni boleh Okey. Dah habis ampau Ustaz tadi. Rumusan dia apa yang kita dapat dari ini, Rasul dengan Nabi ni adalah utusan Allah yang kita patut bersyukur. Sebab bayangkan kalau Allah tak utuskan orang ni, mereka ni, kita dekat sini semua sesat. Semua masuk neraka. Mesti apa yang Allah hantar tu mesti ada hikmah dia. Dan usaha yang kita boleh tengok Nabi Muhammad SAW, dia berdakwah dengan pelbagai ujian, tapi hasilnya sekarang ramai umat Islam. Dan suara umat Islam ni dikatakan agama Islam ni adalah agama yang paling logik. Betul. So dekat dalam Forbes, tahu kat Forbes magazine kan? Forbes kan? Apa ni? Rasulullah ni antara yang berpengaruh, diletakkan nombor 1. Ada banyak pengaruh lagi. Tapi pengaruh nombor 1 tu Nabi Muhammad. Orang Inggeris pun iktiraf dia. Apatah lagi kita, betul tak? Itulah pentingnya seorang Rasul. Okey, kita akhiri tazkirah pula dah. Kita akhiri apa? Kelas kita dengan surah Al-As dan tasbih kifara. Okey, semua baca doa, jom.
Innal internati alladina Amin. Okey, semua boleh rehat. Terima kasih. Sama-sama. Jom.